Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan 2 yang bertajuk Corak Pemerintahan dan Sumbangan Kerajaan Abbasiyah. Saya Zahra Sofia binti Zuraidi, berangka giliran 2024-2724-40170. Saya Aina Nafisa binti Muhammad Asar, angka giliran 2024-2724-40104. Saya Helina binti Hazali, angka giliran 2024-272-40153. Pembentangan kami adalah untuk kod kursus SJHK 3213 Sejarah Islam, tugasan 2 persembahan. Pendahuluan. Kerajaan Bani Abbasiyah memerintah selama lebih 500 tahun atau secara tepatnya 524 tahun di bawah pemerintahan 34 orang khalifah dari tahun 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah. Selepas persengketaan panjang dengan Bani Umayyah, revolusi yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Saffah telah membawa kepada penumbuhan kerajaan monarki kedua dalam Islam, iaitu Kerajaan Bani Abbasiyah. Berpusat di Baghdad, kerajaan ini mencapai kegemilangannya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masihi yang dikenali sebagai zaman keemasan Islam. Keunggulan Abbasiyah terletak pada corak pemerintahannya yang sistematik, termasuk sistem birokrasi yang teratur dan pentadbiran yang efisien. Selain itu, ia juga dikenali dengan sumbangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kejayaan ini menjadikan Baghdad sebagai pusat kecemerlangan intelektual dunia, menarik cendekiawan dari pelbagai tempat untuk menyumbang kepada perkembangan sains, teknologi dan tamadun Islam secara keseluruhannya. Seterusnya saya akan bincangkan tentang corak pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Untuk aspek yang pertama merupakan kedudukan khalifah. Khalifah ini merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Bukan sahaja dalam aspek pemerintahan, mereka juga merupakan pemimpin tertinggi dalam aspek agama dan juga ketenteraan. Namun kuasa mereka ini semakin berkurang kerana sistem birokrasi yang lebih kompleks. Seterusnya, kekuasaan terhad oleh wazir dan birokrasi. Berbanding dengan Khalifah Bani Umayyah yang mempunyai kuasa mutlak, Khalifah Abbasiyah lebih bergantung kepada wazir atau lebih dikenali sebagai Perdana Menteri dan juga pegawai birokrasi. Seterusnya, Baitul Hikmah juga ditubuhkan sebagai pusat pentadbiran dan keilmuan. Seterusnya, pembahagian kekuasaan kepada Gubernur dan Panglima Tentera. Oleh kerana wilayah Abbasiyah sangat luas, Khalifah melantik Gubernur dan Panglima Tentera untuk mentadbir wilayah tertentu. Ini menyebabkan kemunculan kuasa autonomi seperti dinasti Aghlabiyah di Afrika Utara, dinasti Tahiriyah di Parsi dan juga dinasti Samanid di Asia Tengah. Yang keempat merupakan peranan dalam penyebaran ilmu, pengetahuan dan kebudayaan. Khalifah Abbasiyah ini terkenal sebagai tempat ilmu pengetahuan, seni dan juga falsafah. Sebagai contoh, kita ada Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun yang menyokong perkembangan ilmu dengan menubuhkan pusat penterjemahan dan penyelidikan. Yang kelima merupakan pengaruh bangsa Turki dan Parsi. Lama-kelamaan, kuasa Khalifah ini semakin lemah akibat pengaruh tentera Turki, Seljuk dan penasihat dari Parsi, di mana pada abad ke-10 dan ke-11, Khalifah ini dia menjadi penguasa boneka, manakala kuasa sebenar berada di tangan wazir iaitu Perdana Menteri dan juga Panglima Tentera. Dan akhir sekali merupakan kejatuhan kedudukan Khalifah ini pada tahun 1258, di mana kedudukan Khalifah ini dia berakhir apabila Baghdad diserang oleh tentera Mongol di bawah Hulaguhan pada tahun 1258. Khalifah terakhir Al-Musta'sim dibunuh, menandakan runtuhnya kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Sisa pemerintahan Abbasiyah ini berpindah ke Kahirah di bawah perlindungan Mamluk, tetapi hanya sebagai pemimpin agama tanpa kuasa politik. Okey, saya akan terangkan tentang sistem birokrasi dalam kerajaan Abbasiyah. Jadi pertama kita akan terangkan tentang struktur, organisasi dan hierarki, iaitu birokrasi Abbasiyah ini disusun dalam struktur berperingkat dari pegawai tertinggi di pusat seperti khalifah dan penasihat utama sehingga ke pegawai wilayah yang mengurus kawasan-kawasan jauh. Dari setiap peringkat ini mempunyai tanggungjawab yang khusus memastikan komunikasi dan kawalan teratur antara pusat dan wilayah.
Seterusnya ialah pemilihan berdasarkan kemampuan. Jadi pegawai dalam birokrasi ini dipilih sebagai berdasarkan ilmu, kecekapan dan prestasi, dan bukanlah berdasarkan keturunan ataupun hubungan kekeluargaan. Ini membantu meningkatkan profesionalisme dalam pentadbiran. Selepas itu, pendekatan meritokratik pula membuka peluang kepada individu yang berwawasan dan berdedikasi untuk memainkan peranan penting dalam pengurusan negara. Seterusnya ialah pemisahan kuasa dan fungsi. Pembahagian tugasan yang jelas, iaitu struktur birokrasi ini menekankan pemisahan tugasan antara jabatan-jabatan utama seperti pentadbiran awam, kewangan, ketenteraan dan juga pengurusan undang-undang. Setiap jabatan ini mempunyai fungsi khusus. Contohnya, jabatan kewangan bertanggungjawab terhadap pengutipan cukai dan pengurusan belanjawan negara, manakala jabatan ketenteraan mengurus keselamatan wilayah. Seterusnya adalah sistem pengurusan rekod dan dokumentasi, iaitu rekod-rekod pentadbiran ini disimpan secara sistematik melalui arsip yang teratur, membolehkan dokumentasi sejarah dan pengawasan yang teliti. Dan sistem ini memastikan accountability dan memudahkan pertukaran maklumat antara pegawai di berbagai peringkat birokrasi. Selepas itu, kami akan terangkan kesan dan pengaruh sistem birokrasi Kerajaan Abbasiyah, iaitu kecekapan dan kestabilan pentadbiran ini. Dengan struktur birokrasi yang tersusun, kerajaan mampu menguruskan wilayah dengan sangat luas dan cekap, dari kawasan bandar hingga ke kawasan pedalaman. Dan proses pengutipan cukai dan juga pengedaran sumber dilaksanakan secara telus dan sistematik, menyumbang kepada kestabilan ekonomi empayar. Dan akhir sekali ialah pembangunan sosial dan ekonomi, iaitu sistem pengurusan yang efisien memungkinkan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan inovasi sains yang menyumbang kepada kemakmuran ekonomi. Penyertaan individu yang berbakat dari pelbagai lapisan masyarakat melalui sistem meritokratik membantu meningkatkan produktiviti dan juga kualiti pentadbiran secara keseluruhan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pentadbiran pusat dan wilayah Kerajaan Abbasiyah. Jadi poin pertama kita ialah struktur pentadbiran pusat. Jadi dalam struktur pentadbiran pusat ni ada sistem hierarki dan birokrasi, di mana khalifah ni adalah pemimpin tertinggi yang memegang kuasa dalam politik, ketenteraan dan juga spiritual. Seterusnya ialah penggunaan sistem perundangan. Dalam sistem perundangan syariah ni digabungkan dengan peraturan pentadbiran yang ketat untuk mengekalkan kestabilan dan juga keadilan kerajaan. Dan seterusnya ialah jawatan pentadbiran utama. Contohnya satu iaitu wazir, iaitu penasihat utama yang bertanggungjawab dalam keputusan dan juga pengurusan pentadbiran harian. Dan kedua ialah badan perbendaharaan dan jabatan pentadbiran yang mengurus kewangan dan hal ehwal kerajaan dengan cara yang sistematik. Dalam struktur pentadbiran pusat juga ada pembahagian wilayah. Wilayah ini dibahagikan kepada beberapa provinsi. Setiap satu ini ditadbir oleh gubernur ataupun amir. Dalam pembahagian ini membenarkan kerajaan untuk kerajaan pusat mengawal kawasan yang luas dengan pelbagai budaya. Seterusnya adalah hubungan antara pusat dan wilayah. Dalam pusat dan wilayah ini berlakunya pelantikan dan peranan amir, iaitu gubernur dilantik dengan sokongan wazir dan bertanggungjawab terhadap pentadbiran wilayah. Dan kedudukan amir ini bergantung kepada kebolehan dan hubungan mereka dengan kerajaan pusat. Seterusnya adalah pengawasan melalui Dewan Al-Barik, iaitu jabatan pos. Semua amir diawasi oleh Dewan Al-Barik yang memastikan komunikasi efektif. Jadi setiap wilayah ini mempunyai jabatan pos sendiri dan amir ni wajib melaporkan keadaan wilayah kepada pihak pusat. Dan akhir sekali adalah pengaruh dan impak sistem pentadbiran, iaitu dia berpengaruh kepada tamadun Islam, iaitu sistem birokrasi Abbasiyah menjadi asas pengurusan moden dalam pemerintahan tamadun Islam seterusnya. Dan pendekatan meritokratik dan disiplin yang ketat memberikan contoh pada kerajaan-kerajaan Islam selepas itu. Dan juga berlakunya juga penyebaran ilmu dan budaya, iaitu sistem pentadbiran yang cekap membantu pusat ilmu seperti perpustakaan Baghdad berkembang menyumbang kepada zaman keemasan ilmu.
dan pengurusan wilayah yang efektif, di mana hubungan rapat antara pusat dan wilayah serta sistem pelaporan membantu menguruskan wilayah yang lebih luas dan lebih tertib. Dan juga ia penting kepada komunikasi dan pengawasan, iaitu sistem pelaporan ke pusat memastikan setiap wilayah ini sentiasa dalam kawalan, meningkatkan kestabilan kerajaan. Aspek sistem kehakiman. Pertama sekali saya akan bincangkan tentang struktur sistem kehakiman, di mana pertama sekali kita ada khalifah ataupun kita kata tadi sebagai ketua tertinggi. Jadi khalifah ni dia berperanan sebagai ketua tertinggi dalam sistem kehakiman. Namun tugas kehakiman harian diserahkan kepada qadi ataupun hakim yang lebih berpengalaman dalam undang-undang Islam. Seterusnya kita akan bincangkan tentang qadi ataupun hakim utama, di mana dia bertanggungjawab untuk mengadili kes-kes berdasarkan syariah ataupun hukum Islam. Mereka ini telah dilantik oleh khalifah atau wazir dan mereka harus bersikap adil serta berpengetahuan luas dalam ilmu fiqh. Salah satu qadi terkenal ialah Qadi Abu Yusuf, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi yang menyusun sistem kehakiman Abbasiyah. Seterusnya kita ada mazalim. Mazalim ni merupakan mahkamah rayuan khalifah, di mana khalifah mengendalikan mahkamah ini yang berfungsi seperti mahkamah rayuan untuk kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh qadi biasa. Kes-kes ini melibatkan pegawai kerajaan atau aduan rakyat terhadap pemerintah juga dibawa ke mahkamah ini. Seterusnya muhtasib. Muhtasib ni pengawas moral dan ekonomi. Muhtasib ni dia bertugas sebagai pengawas pasaran, etika masyarakat dan juga moral rakyat. Mereka akan memastikan peniaga tidak menipu, harga barang dikawal dan amalan keagamaan dipatuhi. Seterusnya di kerajaan Abbasiyah, sumber undang-undang yang digunakan ialah pertama sekali kita ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan juga undang-undang pentadbiran. Seterusnya jenis-jenis kes yang dikendalikan ialah kes jenayah seperti hudud, qisas dan ta'zir. Sebagai contoh, pencurian, zina, pembunuhan dan jenayah berat lain dihukum berdasarkan hukum syariah. Seterusnya, kes sivil, pertikaian mengenai harta, perkahwinan dan kontrak perdagangan diselesaikan oleh qadi. Seterusnya, kes mazalim ataupun kezaliman pemerintah, di mana rakyat yang dizalimi pegawai kerajaan boleh mengadu kepada mahkamah mazalim yang diketuai oleh khalifah ataupun wazir. Seterusnya, keunikan sistem kehakiman Abbasiyah, di mana pemisahan kuasa kehakiman dan eksekutif. Qadi ni dia bebas membuat keputusan tanpa campur tangan politik. Seterusnya kita tengok sistem birokrasi yang lebih tersusun, di mana pelantikan qadi ni seperti mana saya cakap tadi boleh dibuat secara rasmi oleh khalifah ataupun wazir. Seterusnya perkembangan mazhab fiqh, di mana Abbasiyah ni menjadi pusat perkembangan mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan akhir sekali dokumentasi dan rekod, di mana setiap keputusan kehakiman yang dikeluarkan tu akan direkodkan, di mana ia akan membentuk asas kepada sistem perundangan Islam yang lebih teratur. Seterusnya, kita akan melihat kepada corak pemerintahan dari segi pentadbiran ketenteraan. Kerajaan Abbasiyah terkenal dengan sistem ketenteraan yang tersusun dan berkembang seiring dengan keperluan zaman. Tidak seperti Bani Umayyah yang lebih bergantung kepada ketenteraan Arab, kerajaan Abbasiyah memperluaskan keanggotaan tenteranya dengan merekrut tentera daripada pelbagai bangsa seperti orang Turki, Parsi, Kurdi, Barbar bagi mengukuhkan angkatan tenteranya. Berikut merupakan ciri-ciri pentadbiran ketenteraan dalam kerajaan Abbasiyah. Pertama sekali, struktur organisasi ketenteraan yang terdiri daripada Khalifah, Al-Wazir dan juga Dewan Al-Jundi. Khalifah merupakan pemerintah tertinggi yang bertanggungjawab terhadap keselamatan negara. Al-Wazir pula pementeri utama yang mengawasi pelbagai jabatan termasuk pertahanan. Dan seterusnya, Dewan Al-Jundi merupakan institusi yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal tentera termasuk perekrutan, pembayaran gaji dan strategi peperangan. Ciri yang kedua ialah perekrutan dan latihan. Kerajaan Abbasiyah melantik tentera upahan dan memberikan latihan ketenteraan yang ketat. Terdapat penggunaan tentera berkuda kavalri yang cekap, terutamanya dari golongan Turki yang mahir dalam strategi perang berkuda. Kerajaan Abbasiyah juga mempunyai penumbuhan pasukan pengawal atlet, iaitu Hulam, yang setia kepada khalifah dan berperanan sebagai tentera peribadi pemerintah. Ciri yang ketiga ialah strategi dan teknologi ketenteraan. Mereka membangunkan benteng pertahanan yang kukuh bagi melindungi ibu kota dan kawasan strategik. Mereka menggunakan pelbagai inovasi ketenteraan seperti manjanik ataupun katapult, meriam api dan
senjata besi yang lebih kuat. Mereka juga mengamalkan strategi perang yang fleksibel termasuk perang gerila dan kepungan kubu musuh. Dan ciri yang terakhir iaitu sumber kewangan dan gaji tentera. Tentera diberikan gaji tetap dan allowance sebagai insentif untuk meningkatkan kesetiaan mereka. Peruntukan khas daripada Baitul Mal digunakan untuk pembelajaran ketenteraan termasuk penyelenggaraan peralatan dan pembangunan kubu pertahanan. Seterusnya ialah faktor kejayaan tentera Islam di zaman Abbasiyah. Pertama sekali, strategi peperangan yang berkesan. Panglima tentera mewarisi strategi peperangan daripada generasi sebelumnya atau diubah sesuai mengikut perkembangan semasa. Misalnya, strategi Al-Qaradis yang membahagikan tentera kepada 5 pertumbuhan utama yang mempunyai peranan masing-masing. Strategi ini diinspirasikan daripada taktik peperangan zaman Khalifah Umar Al-Khattab dan kemudiannya diperbaiki mengikut keperluan semasa dalam pemerintahan Abbasiyah. Faktor kedua ialah keimanan dan semangat jihad tentera Islam. Tentera Islam sanggup berjuang menentang kuasa besar seperti Rom dan Parsi demi mempertahankan Islam. Ramai tentera berperang secara sukarela kerana menganggapnya sebagai satu ibadah dan pengorbanan di jalan Allah. Hal ini menekankan bahawa kejayaan tentera Abbasiyah bukan sahaja bergantung kepada kekuatan fizikal tapi juga strategi peperangan yang bijak serta keimanan dan semangat jihad yang tinggi. Pengurusan ekonomi. Pertama sekali, sumber pendapatan utama kerajaan Abbasiyah melalui cukai. Cukai kita ada 3 jenis cukai iaitu kharaj, jizyah dan juga zakat. Kharaj ni cukai tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah bukan muslim dan juga muslim. Seterusnya cukai jizyah, cukai perlindungan yang dikenakan kepada bukan muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, dan seterusnya zakat iaitu cukai wajib ke atas umat Islam untuk diagihkan kepada golongan fakir miskin. Seterusnya hasil pertanian. Abbasiyah ni banyak bergantung kepada hasil pertanian di Mesopotamia, Mesir, Parsi dan juga Andalusia. Sistem pengairan yang canggih dibangunkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Seterusnya perdagangan antarabangsa. Baghdad ni dia telah menjadi pusat perdagangan antara Eropah, Afrika, India dan juga China. Barangan yang diperdagangkan adalah seperti rempah, kain sutera dan logam berharga diperdagangkan melalui jalan sutera dan laluan laut. Seterusnya, dinar emas dan dirham perak juga digunakan sebagai mata wang utama dalam perdagangan. Seterusnya kita akan lihat dalam aspek perindustrian dan pertukangan di mana bengkel dan kilang kecil menghasilkan barangan seperti kain, kertas, tembikar dan juga senjata. Bandar seperti Baghdad, Samara dan Basra menjadi pusat pengeluaran dan ekspor. Kita akan lihat dalam sistem kewangan dan perbankan. Pertama sekali kita ada Baitul Mal. Baitul Mal ni bermaksud perbendaharaan negara, di mana Baitul Mal ni dia menguruskan kewangan negara termasuk pungutan cukai, pembayaran gaji pegawai dan bantuan kepada rakyat miskin. Zakat dan jizyah juga disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan kebajikan rakyat. Seterusnya, penggunaan cek dan kredit. Abbasiyah ni dia telah memperkenalkan konsep SAP. SAP tu maksudnya cek, iaitu sistem kredit yang membolehkan pedagang melakukan transaksi tanpa membawa wang tunai dalam jumlah besar. Seterusnya, sistem ini juga telah memudahkan perdagangan jarak jauh dan mengurangkan risiko rompakan. Yang ketiga, kita akan tengok aspek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Pertama sekali kita ada pembinaan jalan dan terusan. Jaringan jalan raya ini telah dibina untuk memudahkan pergerakan kargo dan perdagangan. Terusan dan sistem pengairan dibangunkan untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama di Mesopotamia dan juga Mesir. Seterusnya, pembangunan bandar perdagangan. Bandar utama seperti Baghdad, Busra, Kufa dan Nishapur berkembang menjadi pusat ekonomi global. Pasar ataupun shop di setiap bandar telah menjadi pusat aktiviti ekonomi dan juga perniagaan. Seterusnya, mari kita lihat kepada dasar terhadap golongan bukan Islam. Kerajaan Abbasiyah mengamalkan sikap toleransi dalam pemerintahan. Kerajaan Abbasiyah mengamalkan sikap toleransi terhadap golongan bukan Islam, khususnya ahli kitab seperti Yahudi dan juga Kristian. Mereka diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan budaya mereka selagi tidak menentang pemerintahan Islam. Seterusnya, jizyah dan keadilan sosial. Golongan bukan Islam dikehendaki membayar jizyah ataupun cukai perlindungan sebagai ganti kepada perkhidmatan ketenteraan. Sebagai balasan, kerajaan menjamin keselamatan mereka dan membenarkan mereka tinggal serta menjalankan perniagaan di wilayah Islam. Seterusnya,
Penyertaan dalam pentadbiran dan ilmu. Ramai bukan Islam dilantik dalam pentadbiran kerajaan sebagai pegawai, penulis dan juga penasihat. Mereka turut menyumbang dalam bidang sains perubatan dan falsafah seperti yang dilakukan oleh cendekiawan Yahudi dan Kristian dalam Baitul Hikmah di Baghdad. Selain itu, perdagangan dan ekonomi. Golongan bukan Islam diberi peluang dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Hubungan perdagangan antara Abbasiyah dengan kerajaan lain di Eropah, India dan China juga melibatkan peniaga bukan Islam. Akhir sekali, perlindungan undang-undang. Golongan bukan Islam diberikan hak di bawah undang-undang Islam dan boleh menyelesaikan urusan mereka melalui sistem kehakiman Islam ataupun menggunakan undang-undang agama mereka sendiri. Jadi bagi bahagian kedua ni kami akan terangkan tentang sumbangan kerajaan Abbasiyah. Jadi saya akan mulakan dengan sumbangan kerajaan Abbasiyah kepada Pusat Ilmu dan Kebudayaan. Dalam Pusat Ilmu Pengetahuan terdapat perpustakaan dan institusi ilmiah iaitu seperti Baitul Al-Hikmah iaitu rumah kebijaksanaan. Baitul Al-Hikmah ini menjadi pusat penerjemahan dan pengumpulan ilmu dari pelbagai tamadun seperti Yunani, Parsi, India dan Rom, dan menjadi juga tempat berkumpul bagi ahli falsafah, saintis dan penerjemah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan seterusnya adalah penerjemahan dan pengumpulan teks klasik. Banyak karya klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab termasuk matematik, astronomi, perubatan dan juga falsafah. Proses ini penting untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian mempengaruhi tamadun barat. Seterusnya, dalam Pusat Ilmu Pengetahuan, dia beri sumbangan juga kepada bidang sains dan teknologi. Jadi kemajuan dalam bidang matematik ini seperti pengenalan algebra dan perkembangan dalam astronomi dengan instrumen sains yang canggih. Jadi pendidikan perubatan juga menjadi asas kepada dalam sistem rawatan moden dan memperkayakan ilmu perubatan global. Seterusnya, ada juga sumbangan dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan ini ada seni, kesusastraan dan falsafah. Dari pertumbuhan kesusastraan dengan penghasilan puisi dan karya sastra yang berpengaruh, seni bina Islam juga menunjukkan rekaan yang halus termasuknya masjid dan juga bangunan yang berornamen. Perkembangan falsafah pula menggabungkan pemikiran klasik dengan tradisi Islam menghasilkan karya intelektual yang mendalam. Selepas itu terdapat juga seni, muzik dan budaya, iaitu perkembangan muzik, tarian dan seni lukis ni membentuk identiti kebudayaan dunia Islam dan kebudayaan material seperti kaligrafi dan seni hiasan berkembang pesat mencerminkan nilai estetika yang tinggi. Akhir sekali dalam sumbangan dalam kebudayaan iaitu pertukaran budaya dan ilmiah. Baghdad iaitu dijadikan pusat pertemuan antara pelbagai tamadun yang memudahkan juga pertukaran idea dan pengetahuan antara timur dan barat. Hubungan ini menciptakan sinergi budaya yang kaya dalam warisan intelektual dan artistik. Seterusnya masuk dalam sumbangan kerajaan Abbasiyah Pusat Ilmu dan Kebudayaan dalam institusi pendidikan dan sistem akademik. Terdapat program penerjemahan dan pemilihan ilmu iaitu seperti institusi Baitul Al-Hikmah. Dia memainkan peranan dalam membawa ilmu dan budaya lain ke dalam konteks Islam. Proses penerjemahan ini bukan sahaja memelihara teks klasik tapi juga membentuk asas perkembangan sains moden. Seterusnya dalam kurikulum dan kaedah pengajaran. Kurikulum yang holistik menggabungkan ilmu agama dengan ilmu duniawi, menjadikan sistem pendidikan Abbasiyah yang unik. Metodologi pengajaran menekankan pemikiran kritis dan pendidikan menyumbang kepada kemajuan intelektual masyarakat Islam. Selanjutnya ialah sumbangan terhadap pembangunan bandar dan infrastruktur. Pertama sekali, terdapat pembinaan bandar-bandar penting. Baghdad dijadikan ibu kota pada tahun 762 Masihi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia kebentuk secara terancang dengan sistem jalan raya dan kawasan kediaman yang tersusun. Kota Samara dibangunkan sebagai pusat pemerintahan sementara untuk menampung keperluan politik dan juga ketenteraan. Selain itu, sistem jalan raya dan jambatan. Kerajaan Abbasiyah membina jaringan jalan raya yang menghubungkan pelbagai wilayah untuk mempercepatkan perdagangan dan perhubungan pentadbiran.
Jabatan-jabatan besar juga dibina melintasi sungai seperti Sungai Tigris dan Euphrates untuk memudahkan pergerakan rakyat dan juga urusan perdagangan. Yang ketiga, saliran dan pengairan. Sistem pengairan yang maju dibina untuk meningkatkan hasil pertanian termasuk terusan dan juga empangan untuk mengawal air. Kawasan pertanian berkembang pesat di Mesopotamia, Mesir dan juga Parsi hasil teknologi pengairan yang canggih ini. Seterusnya, masjid dan institusi ilmu. Pembinaan masjid besar seperti Masjid Besar Samarra bukan sahaja sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai pusat pembelajaran dan sosial. Baitul Hikmah di Baghdad juga menjadi pusat keilmuan dan perpustakaan terbesar yang menarik cendekiawan dari berbagai tempat dan juga latar belakang. Selanjutnya, terdapat pasar dan pusat perdagangan. Ada bazar dan pasar besar dibangunkan di bandar utama seperti Baghdad, Basrah dan Kufah untuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi. Kawasan perniagaan dibina dengan sistem kawalan kualiti dan cukai yang tersusun. Seterusnya, benteng dan kota pertahanan. Terdapat juga kubu-kubu pertahanan yang dibina untuk melindungi bandar daripada serangan musuh termasuk di tembok kota dan menara kawalan. Sistem keselamatan bandar juga diperkukuhkan dengan adanya polis dan pegawai bandar bagi memastikan keamanan rakyat terjamin. Dan akhir sekali, terdapat juga hospital dan institusi kesihatan. Hospital pertama didirikan di Baghdad dan menjadi model kepada pembangunan hospital di dunia Islam. Institusi perubatan berkembang dengan adanya Dar al-Shifa iaitu pusat rawatan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma. Kita akan sambung pula dalam sumbangan kerajaan Abbasiyah iaitu dalam kemajuan ilmu dan juga pengetahuan. Dalam pusat ilmu dan institusi Baitul Al-Hikmah iaitu rumah kebijaksanaan, dia ditubuhkan di Baghdad iaitu berfungsi sebagai pusat penerjemahan dan pengumpulan ilmu dan tamadun seperti Yunani, Parsi, India dan Rom. Jadi institusi ini mengumpulkan pelbagai ahli falsafah, matematikawan, astronomi dan doktor yang bekerja sama dalam menerjemah dan mengulas teks klasik. Seterusnya, semangat ini memberi peranan kepada institusi dalam pemajuan ilmu iaitu Baitul Al-Hikmah ini menjadi tempat interaksi antara pemikir dan pelbagai latar belakang. Dia memadukan ilmu tradisional dengan inovasi yang baharu. Seterusnya, penerjemahan teks klasik iaitu karya-karya klasik dari Yunani, India dan Parsi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membantu memelihara pengetahuan purba dan memudahkan perkembangan ilmu moden. Proses ini penting untuk menyelamatkan warisan intelektual dan menjadi asas bagi inovasi dalam sains dan teknologi. Akhir sekali ialah pemindahan pengetahuan iaitu ilmu yang diterjemah dan dikaji di Baitul Al-Hikmah disebarkan ke seluruh dunia Islam dan juga ke Eropah melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Sumbangan kerajaan Abbasiyah seterusnya ialah ketenteraan yang efisien. Hal ini dapat dibuktikan dari segi strategi peperangan yang berkesan. Kerajaan Abbasiyah menstruktur semula angkatan tenteranya dengan mewujudkan pasukan tetap dan pasukan sokongan. Hal ini bagi memastikan kesiapsiagaan sepanjang masa. Sistem Al-Qaradis juga diperkenalkan bagi membahagikan tentera kepada unit lebih kecil dan teratur, membolehkan gerakan taktikal yang lebih efisien di medan perang. Taktikal serangan dan pertahanan disusun mengikut jenis musuh yang dihadapi, termasuk strategi serangan kilat dan serangan berkuda berkelompok untuk mengalahkan musuh dengan lebih cepat. Selain itu, keimanan dan semangat jihad. Tentera Abbasiyah percaya bahawa berjuang mempertahankan Islam adalah amanah daripada Allah, mendorong mereka untuk berperang dengan penuh keikhlasan. Semangat jihad tidak hanya terbatas kepada medan perang tapi juga merangkumi usaha mempertahankan keamanan dalaman dan mengekalkan kestabilan kerajaan. Khalifah juga sering memberi ganjaran dan penghormatan kepada tentera yang berjasa bukan hanya dalam bentuk material tetapi juga melalui pengiktirafan rasmi seperti gelaran kehormatan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur ketenteraan. Kerajaan Abbasiyah membina kem ketenteraan khas di kawasan strategi untuk menempatkan dan melatih tentera secara berkala. Hal ini bagi memastikan mereka bersedia untuk sebarang ancaman. Selain itu, menara kawalan dan pos pemerhati didirikan di kawasan sepadan untuk mengesan pergerakan musuh lebih awal dan mengelakkan serangan mengejut.
Bandar-bandar penting seperti Baghdad dan Samarra dibangunkan dengan sistem pertahanan yang kuat, termasuk tembok batu tebal dan parit sebagai pelindung kepada serangan musuh. Akhir sekali, penggunaan teknologi ketenteraan. Kerajaan Abbasiyah mengadaptasikan dan memperbarui teknologi peperangan dari pelbagai tamadun seperti dari Parsi, Rom dan juga Cina yang menghasilkan senjata dan peralatan yang canggih. Senjata seperti manjanik, katapult dan balista, pelontar panah gergasi digunakan untuk merobohkan kubu lawan dari jarak yang jauh. Pembuatan senjata juga dipertingkatkan dengan menggunakan logam berkualiti tinggi seperti keluli dari Damsyik, menjadikan pedang dan perisai lebih tahan lama serta efektif di medan perang. Seterusnya saya akan sambung untuk sistem ekonomi yang mapan. Pertama sekali kita ada pembangunan infrastruktur ekonomi di mana pembinaan bandar perdagangan seperti Baghdad, Basra, Samarra dan Nishapur menjadi pusat perdagangan dan ekonomi global. Pasar dan gudang besar dibina bagi menyokong aktiviti perdagangan dan perniagaan. Seterusnya pembinaan jaringan jalan dan laluan perdagangan. Yang kita ada Kerajaan Abbasiyah ada laluan darat dan laut yang dikembangkan untuk menghubungkan Abbasiyah dengan Eropah, India, China dan juga Afrika. Jaringan jalan yang baik ini telah membantu kelancaran pengangkutan barangan dan juga komunikasi perdagangan. Seterusnya kita ada sistem pengairan dan pertanian yang maju di mana pembangunan terusan dan empangan mempertingkatkan hasil pertanian. Kaedah pertanian moden seperti tanaman berputar dan penggunaan baja organik juga telah diperkenalkan di Kerajaan Abbasiyah. Seterusnya kita akan lihat dari segi aspek sistem kewangan dan juga perbankan Islam. Seperti mana yang Hairina cakap tadi, ada juga penubuhan Baitul Mal iaitu perbendaharaan negara di mana Baitul Mal ni menguruskan cukai, perbelanjaan negara, gaji pegawai dan bantuan kepada fakir miskin. Sistem pungutan zakat dan jizyah digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga kebajikan rakyat. Seterusnya pengenalan konsep cek dan kredit. Cek diperkenalkan untuk memudahkan transaksi tanpa perlu membawa wang tunai dalam jumlah besar. Pedagang boleh mendapatkan kredit daripada institusi kewangan dan memudahkan perdagangan antarabangsa. Seterusnya, penggunaan mata wang stabil. Dinar emas dan dirham perak digunakan secara meluas menjadikan Kerajaan Abbasiyah ini sebagai kuasa ekonomi dunia. Kestabilan mata wang meningkatkan keyakinan pelabur dan pedagang antarabangsa. Seterusnya kita tengok dalam kemajuan dalam perdagangan antarabangsa. Pertama sekali kita ada kawalan terhadap laluan perdagangan utama di mana Abbasiyah ini telah mengawal Jalan Sutera, laluan perdagangan Laut Merah, Teluk Parsi dan Laut Mediterranean. Barang dagangan seperti rempah, sutera, logam berharga dan juga kertas telah diperdagangkan dengan pelbagai negara. Seterusnya peranan kapal dagang dan kafilah perdagangan. Kapal dagang Abbasiyah ini telah berkembang di lautan Hindi dan Asia Tenggara. Ini telah meningkatkan hubungan ekonomi Kerajaan Abbasiyah. Kafilah unta juga turut digunakan untuk membawa barangan melintasi padang pasir dan juga laluan darat utama. Seterusnya, peningkatan sektor perindustrian dan pertukangan. Industri tekstil berkembang di Baghdad dan Nishapur menghasilkan sutera, kapas dan permadani yang berkualiti tinggi. Pembuatan senjata, tembikar, kaca dan kertas pula turut membantu untuk pembangunan industri dan ekonomi negara. Dan seterusnya kita ada dasar ekonomi yang adil dan inklusif di mana sistem cukai yang adil ini telah membolehkan rakyat dan pedagang menikmati kestabilan ekonomi di mana pelbagai kaum dan agama diberikan peluang untuk berniaga dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh kami simpulkan untuk pembincangan kali ini ialah Kerajaan Abbasiyah merupakan salah satu tamadun Islam yang paling gemilang dalam sejarah, terkenal dengan pemerintahan yang berstruktur, perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi yang maju dan kehebatan ketenteraan. Mereka telah menggantikan Bani Umayyah dan menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan, sains dan perdagangan dunia. Di bawah pemerintahan khalifah-khalifah terkemuka seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, Kerajaan Abbasiyah ini telah menyaksikan kemajuan dalam bidang sains, perubatan, astronomi dan matematik dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Mereka ini telah memberi sumbangan yang besar kepada dunia. Bukan itu saja, sistem ekonomi Abbasiyah yang kukuh juga termasuk perdagangan antarabangsa, sistem perbankan dan pembangunan infrastruktur telah menjadikan mereka kuasa ekonomi utama. Namun, kelemahan dalam politik
Perpecahan wilayah serta serangan Mongol pada tahun 1298 ini juga menyebabkan kejatuhan kerajaan yang terukur ini. Secara keseluruhannya, Abbasiyah ini telah meninggalkan warisan penting dalam tamadun Islam dan dunia, di mana ia mempengaruhi sistem pemerintahan, pendidikan dan ekonomi hingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.